Jawatan menteri dan timbalan menteri itu sebenarnya jerat. Tahniah kepada semua yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri dalam rombakan Jemaah Menteri minggu ini, terutamanya kepada Ahli Parlimen Johor Bahru, Saudara Akmal Nasir, dan Ahli Parlimen Ledang, Tuan Syed Ibrahim. Yang minta saya ulas mengenai rombakan kali ini, jangan lupa tonton podcast YBM Jumaat ini pada 19 Disember jam 9 malam. Saya simpan dulu komen saya mengenai rombakan Jemaah Menteri itu untuk podcast. Semua orang tahu Saudara Akmal dan juga Tuan Syed Ibrahim adalah kawan rapat saya sebelum kami dalam politik pun. Akmal adalah junior saya di sekolah walaupun kami tidak pernah jumpa sebab saya tua 9 tahun dari dia. Tahun 2009, semasa itu saya adalah CEO di Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor dan Akmal baru saja habis belajar dari US dalam ijazah ekonomi dan sains aktuari. Jadi dia email saya untuk diambil bekerja kerana minatnya dalam bidang politik. Masa kat US, dia pernah jadi sukarelawan dalam kempen Presiden Obama tahun 2008. 2 kali dia tulis email, hantar CV kat saya, dua-dua kali saya tolak. Bukan sebab CV dia tak bagus. Saya tak mahu dia sia-siakan ijazahnya yang baik itu. Saya nasihatkan dia mula dulu kerjaya sebagai actuary, buat duit banyak-banyak, timba pengalaman korporat, kemudian lepas itu 10 tahun kemudian carilah saya balik. Sebab saya tahu pada masa itu Akmal ingat Malaysia ni macam US. Graduan yang bagus boleh habiskan beberapa tahun menjadi penyelidik atau pegawai di pejabat politik, kemudian dia boleh bertukar ke kerjaya korporat. Masa itu di Malaysia, kalau dah ada rekod bekerja dengan pembangkang, maka tak adalah GLC ataupun MNC yang nak ambil kerja. Tapi Akmal keras kepala, lebih kurang macam saya jugalah keras kepalanya. Dia hantar CV dia untuk kali ketiga, and I always reward persistence. Bila ada seseorang yang gigih mencuba berkali-kali, maknanya orang itu ada kemungkinan besar akan berjaya. Maka macam itulah Akmal jadi pegawai saya sejak tahun 2009. Dan sejak dari itu juga Akmal menjadi tanggungjawab peribadi saya. Bila saya letakkan jawatan sebagai CEO Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor untuk menubuhkan sebuah pusat pemberi maklumat nasional ataupun NOW dalam tahun 2012, Akmal ikut sekali. Masa Akmal dengan saya di NOW, saya perasan dia ada satu bakat terpendam, iaitu kebolehan dia untuk menyamar. Bila kami selidik sesuatu aduan rasuah ataupun penyelewengan, kami kena siasat terlebih dahulu untuk sahkan perkara itu betul atau tidak. Masa itu mudahlah sebab orang tak kenal saya ataupun Akmal. Jadi dialah yang selalu jadi mangsa untuk berlakon dan menyamar dan mengesahkan bukti. Jadi Akmal pernah menyamar, contohnya sebagai rakan kongsi perniagaan lembu dengan saya semasa kami membongkar skandal NFC. Dia juga pernah menyamar sebagai ejen hartanah sebab nak sahkan keluarga menteri duduk di sebuah rumah milik seorang yang dituduh kes rasuah. Ketika itu juga Akmal selalu ikut saya berceramah. Dia pemandu yang tidak berbayar. Tanpa pengetahuan saya, dia berulang-alik ke JB untuk menghidupkan PKR JB. Masa itu orang JB tak pandang PKR pun dan JB tidak pernah dimenangi oleh pembangkang. Jadi 2014 Akmal jadi antara ketua cabang PKR termuda di seluruh negara dan pada masa saya adalah naib presiden dan Setiausaha Agung PKR. Dari situlah saya terpaksa terima hakikat yang Akmal nak buat kerja gila rampas Parlimen JB dari UMNO. Saya cakap dekat dia itu kerja gila tapi dia berkeras. Maka kempen Truck Invoke yang bermula dalam bulan September 2016 itu sebenarnya bermula di JB sebelum menjelajah ke seluruh negara. Masa kempen di JB, Akmal masih pakai kereta Kelisa berbelas tahun yang dia beli cash bila dia balik dari US.
Saya cakap kat dia macam mana nak menang kalau pergi kempen pakai Kelisa. Jadi sebab itu, kereta pertama yang dia beli di Malaysia atas nama saya. Dan saya ingat lepas jadi timbalan menteri, barulah dia jual kereta itu. Saya dapat tahu mengenai ura-ura pelantikan Akmal menjadi Menteri Ekonomi ini lebih awal, lebih kurang seminggu yang lepas. Akmal tanya pandangan saya dan saya ingatkan beberapa perkara sahaja. Pertama, jawatan dan pangkat ini adalah sementara. Kalau kita ambil sesuatu kerja, buatlah sehabis yang baik. Kedua, pujian dan makian orang tidak bantu kita di akhirat. Hanya kerja yang ikhlas dan baik yang boleh jadi pahala. Dan sebab itu saya kata, jawatan menteri dan timbalan menteri itu adalah satu jerat. Kalau kita culas, tidak amanah, kita yang akan dijerat. Kalau kita rajin, ikhlas, kerja kita ada kesan kepada masyarakat, maka ia jadi jerat yang baik untuk mendapatkan pahala. Kisah pasal ahli Parlimen Ledang Tuan Syed Ibrahim, yang itu nanti saya cerita dalam episod yang seterusnya.